Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Aizal Hanafi bin Fadli Hisham, 22 BE 02137. Hari ini saya ingin menceritakan kurikulum digital Malaysia yang bakal dilancarkan pada 2027. Transformasi ini selari dengan usaha Kementerian Pendidikan Malaysia untuk memastikan pendidikan negara bergerak seiring dengan perkembangan teknologi global. Ia bukan sekadar penambahan subjek baharu, tetapi satu rombakan menyeluruh cara murid belajar tentang teknologi. Tujuan utama ataupun matlamat utama kurikulum ini ialah melahirkan murid yang mahir dan juga fasih dengan digital, menyediakan generasi yang bersedia menghadapi dunia berasaskan teknologi, dan juga menjadikan teknologi sebahagian daripada kehidupan pembelajaran harian bagi pelajar. Ia merupakan respon kepada perubahan dunia yang sangat pantas, termasuk fenomena era pasca normal di mana ketidaktentuan inovasi dan juga teknologi berkembang pesat dengan cepat. Pelaksanaan kurikulum ini mengikut beberapa peringkat, iaitu yang pertama, peringkat sekolah rendah, iaitu pada tahap awal. Sekolah rendah, teknologi ini diserapkan dalam subjek harian, bukan lagi subjek berasingan. Konsep pembelajaran bersepadu diperkenalkan supaya murid lebih semula jadi memahami elemen-elemen digital ini. Yang kedua, pada tahap tahun 5 dan juga ke atas, kemahiran digital ini mula diberi fokus khusus. Subjek lama seperti RBT dan juga ASK digabungkan menjadi subjek baharu, iaitu TMD, Teknologi Maklumat dan Digital. Kandungan ini lebih futuristik seperti robotik, aero angkasa dan juga teknologi yang inovatif. Yang ketiga, pada tahap menengah atas, murid boleh memilih pengkhususan berdasarkan minat dan kerjaya yang mereka inginkan. Dan ia juga diperkenalkan satu subjek baru, iaitu TDK, Teknologi, Digital dan Komunikasi. Jadi bila bercerita mengenai pembelajaran, mesti ada peranan guru padanya. Jadi kurikulum hebat ini memerlukan guru yang kompeten. Sehingga Mac 2024, hampir 282,000 guru telah dilatih, telah mengikut latihan asas AI, dan lebih 68% guru yang telah dilatih. Guru juga dibekalkan dengan alat kecerdasan buatan seperti Gemini dan juga ChatGPT. Ini menunjukkan persediaan bukan sahaja pada murid tetapi juga pada tenaga pengajar itu sendiri. Asas teknologi, transformasi ini bukan bermula secara mengejut ataupun secara tiba-tiba. Ianya dibina atas inisiatif dan juga program digital yang telah dijalankan sejak tahun 2020. Jadi pelaksanaan pada tahun 2027 ini ialah kesinambungan kepada usaha sedia ada yang telah dilaksanakan sebelum ini. Maka implikasi dan juga visi yang diinginkan pada masa hadapan kurikulum ini bukan sekadar perubahan silibus, tapi satu visi pendidikan masa depan Malaysia, dan juga usaha membentuk generasi yang celik AI dan persediaan ke arah ekonomi digital dan revolusi industri 4.0. Maka secara keseluruhannya, perubahan ini bertujuan untuk memastikan sistem pendidikan Malaysia tidaklah ketinggalan, malah menjadi pemacu kepada pembangunan negara yang berteraskan teknologi. Itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.